Pernah tak perasan sekarang ini kedai makan tumbuh macam cendawan lepas hujan? Sememangnya Malaysia sangat bertuah. Ke mana sahaja kita pergi, pasti ada kedai makan. Malah ada yang beroperasi 24 jam dengan pelbagai pilihan makanan. Contohnya kedai makan di Hentian Rehat dan Rawat RNR. Tapi apa yang membezakan di antara satu kedai makan dengan kedai makan yang lain? Ada kedai makan yang mempunyai logo pengiktirafan BEST dan ada yang tidak. Apakah itu BEST? BEST membawa maksud bersih dan selamat. Pengiktirafan ini diberikan khas daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM melalui program Keselamatan dan Kualiti Makanan. Ianya diberikan kepada premis makanan yang menepati 3 kriteria utama. Yang pertama, premis makanan yang bersih. Yang kedua, makanan disediakan secara selamat. Dan yang ketiga, pematuhan kepada Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Kenapa penting memilih kedai makan dengan logo BEST? Dengan adanya logo BEST ini, ianya memastikan persekitaran dan pengendalian makanan yang bersih di sesebuah premis. Yang kedua, penyediaan dan penyimpanan makanan yang selamat. Dan yang ketiga, pengendali makanan memakai pakaian perlindungan diri yang betul serta mengamalkan kebersihan diri yang baik. Semua ini adalah penting untuk mencegah keracunan makanan dan untuk menjaga kesihatan kita. Bagaimana nak tahu kedai makan yang ada BEST? Senang sahaja, cari logo BEST yang ditampal di kedai makan atau layari laman sesawang Food Safety Information System of Malaysia ataupun FOSIM untuk senarai premis BEST di seluruh Malaysia. Sekiranya anda pengusaha premis makanan yang ingin memohon BEST, senang sahaja anda boleh berdaftar dan menghantar permohonan secara dalam talian melalui aplikasi FOSIM. Google sahaja FOSIM dan anda boleh terus buat permohonan. Apakah kelebihan BEST ini? Yang pertama, ianya diberikan secara percuma di mana bimbingan, sijil dan logo diberikan secara percuma kepada premis makanan. Yang kedua, membantu pemilik premis memahami dan mematuhi undang-undang kebersihan makanan. Jadi, kedai makan manakah pilihan anda? Adakah kedai makan yang viral atau yang ada logo BEST? Jadilah pengguna yang bijak, pilihan di tangan anda. Ada BEST, barulah BEST.